hari ni Farah dan juga Dia berada di sebuah kondominium yang terletak di Kuala Lumpur, guys. Dan rumah ni, guys, berkeluasan lebih 1000 square feet. Wow, okey guys, untuk konsep rumah ni adalah modern Soho industrial. Yang paling best Farah, view rumah ni berviewkan KL skyline. Ui, menarik. Menarik kan? So, sebelum kita pergi ke rumah ni, biasa untuk korang baru jumpa channel House Tour Malaysia, pastikan korang tekan like dan subscribe House Tour Malaysia. Let's go, guys. Hai, Assalamualaikum. Saya Aiman. Ni wife saya, Ifa. Ni anak saya, Alisha. Saya punya pemilik IG. Susah nak sebut tapi nanti tengoklah kat bawah ni. Okay, ni rumah saya berkeluasan 1047 square feet. Saya dah lebih kurang 3 bulan dah tinggal di rumah ni. Baru lagi. Jadi kira fresh daripada renovation lah rumah ni. Okey, untuk tema rumah ni saya pilih modern Soho industrial untuk konsep rumah ni lah. Jadi sebab saya sukakan New York Soho vibe macam tu, jadi lebih kepada industrial punya vibe lah. Salah satu yang saya suka tentang rumah ni, view dia skyline KL. Nampak semua KLCC, semua pencakar langit di Kuala Lumpur lah. Okey, jom saya bawa tour ke rumah kami. Okey, ni adalah entrance rumah saya. Masuk-masuk kita akan ada shoe cabinet. Okay, sebelah shoe cabinet saya buat ni cabinet untuk cleaning tools, adalah vacuum, penyapu semua saya simpan dalam ni. Okay, kat sini tempat saya drop kunci-kunci lah, kunci kereta macam tu. Kat sini saya letak saya punya shade lah semua. Okay, macam yang saya cerita tadi, saya rumah saya ni industrial concept. Jadi ceiling saya ni saya letak wiring semua dalam piping lah. Okey, kalau tengok lampu-lampu saya ni unik kan. Jadi mostly lampu-lampu ni semua saya beli pada Tabau. Jadi saya gunakan forwarder untuk shipping ke Malaysia. Untuk naikkan seri, saya ada letakkan 4 frame gambar kat sini. Dan inilah gambar family saya, suami isteri dan anak. Okey, ni bahagian dry kitchen saya. Okey, yang ni adalah saya panggil island table saya lah, untuk saya minum kopi, breakfast kat sini. Yang ni saya sukakan konsep bare cement finishing. Kita nampak macam klasik lah sikit. Yang paling penting kat sini yang susah nak dapat, coffee cup pendant light ni. Yang ni saya dapat daripada China jugalah. Okey, belakang ni kita countertop ni pun saya buat dengan bare cement finishing. Jadi yang satu paling unik, saya tak tahulah kat rumah lain ada tak, sinki yang colour hijau ni. Okay, rumah ni kita ada 2 fridge. Satu yang mini ni, yang ni untuk minuman, coklat dengan yogurt lah untuk anak-anak semua. Jadi yang satu lagi kita ada, saya pilih yang kecil je, yang sesuai untuk harian, untuk sayur-sayuran. Ini semua saya serah pada isteri saya lah untuk manage yang penting yang ni. Okay, untuk dry kitchen, my husband dah explain. So, sekarang ni I nak explain berkenaan dengan wet kitchen, which is my favourite part. Okay, jom. So, kat sini kita ada buat sliding door, which is very safety untuk my children. Sebab anak-anak kan suka terjah kan. So, better safety first lah. Okay, so sini kita ada tempat masak. Dan wet kitchen ni kita sekalikan dengan laundry area lah, which is ada dryer dan juga washing machine. Okay, untuk material wet kitchen kita guna berlainan dengan dry kitchen, which is citrus stone, the heavy duty kan. So better kita guna elemen yang berlainan lah dengan dry kitchen. Okay, ni living hall, tempat kami suami isteri, anak-anak tengok TV, saya main game kat sini, isteri saya tengok cerita Korea kat sini. Okay, untuk TV kabinet ni saya mengekalkan konsep ala-ala simen punya look dekat untuk TV wall panel ni. Dengan kabinet ni saya just buat simple saja. Just ada panel TV macam ni sajalah. Okay, ni sofa L shape saya, sangat selesa. Dengan ditambahkan dengan satu single seat punya sofa. Okay, saya beli sofa 3-seater dengan L shape ni dekat rumah home. Dan untuk single ni saya custom sendiri. Jadi sebab saya suka streetwear punya brand, jadi ni semua streetwear punya brand lah.
Macam ada Supreme semua macam ni. Okay, untuk rumah ni saya pilih blind untuk ganti kepada curtain yang heavy curtain semua tu. Jadi blind ni saya fikir as a safety untuk children sebenarnya. Tak payah perlu ada grill ke apa. Jadi blind ni saya pair dengan sheer curtain untuk nampak lebih estetik lah. Okey, ni dining hall rumah saya. Pemilihan meja ni nasib saya terjumpa yang betul-betul simen punya look. Jadi saya padankan dengan ni panggil bench chair dengan single chair lah. Ada 2 single chair. Okey, ni untuk balcony area. Inilah tempat untuk saya nak healing, tengok pemandangan belah petang ke minum kopi, especially belah malam lah. Malam-malam memang view dia memang cantik lah dekat sini. Okey, ni cermin saya beli dekat Tabau juga. Jadi yang ni adalah dia macam konsep ada old window punya ni, vintage punya window. Jadi kalau kita tengok sini dapat tengok view belakang lah terus dengan KLCC punya view. Okey, ni sebenarnya adalah kabinet untuk fridge. Dalamnya ada fridge. Jadi ini kira macam future wall jugalah. Dia konsep yang sama dengan TV wall panel tadi. Look dia cement look. Okey, ni hallway ke ruangan bilik dalam rumah ni. Okey, ni bilik anak saya. Saya sesuaikan bilik anak saya dengan color yang soft color. Lebih kepada purple, pink. Jadi ni adalah toys dia lah. Dia ada kitchen sendiri dalam bilik dia dan ada drum set. Dia suka nyanyi dan main muzik. Okey, mari saya tunjuk master bedroom. Saya sukakan konsep walk-in wardrobe tapi dengan keluasan yang tak mengizinkan. Saya just adalah mini walk-in closet lah. Okey, ini adalah mini walk-in closet. Saya nak tunjuk. Ini adalah pocket door yang ada iron board. Inilah tempat wife saya lah yang iron kan hari-hari tu. Okey. Untuk jimatkan ruang sebenarnya. Okey, di belakang walk-in closet ni adalah king size kami. Yang ni adalah custom tatami bed yang bersaiz king size. Okey, untuk bilik ni saya ada sebuah TV yang bersaiz 55 inci untuk sesuai lah untuk nak tengok Netflix ke apa. Dan di belakang ni saya pun mengekalkan timber blind without sheer curtain, just a timber blind. Dan sini pun dapat juga view KLCC. Okey, itu saja untuk rumah saya hari ini. Semoga anda semua terinspirasi dengan idea-idea saya. Baiklah Farah, kalau kita tengok keadaan situasi dalam rumah Encik Aiman dan juga Puan Ifah ni kata sangat cozy lah ya. Dengan tingkap yang banyak guys. Yang paling penting view dia. Nampak ni satu KL kira. Kuala Lumpur. Mahal ni view dia. Dan kalau kita kira lah ya, rumah kalau tengah bandar ni mesti orang kata mesti harga dia of course lah mesti mahal ni. Kita nak tanya Encik Aiman ni, berapa you beli kondo ni? Kondo ni berharga RM480,000. Saya sign tahun 2020. 2021 sorry. Dan kunci baru dapat awal tahun ni 2025 ni. Maknanya beli during develop. Betul develop ya. Dan baru saja duduk lah. Baru saja dalam 3 bulan macam tu. Katanya beli rumah time tu belum kahwin, belum jumpa lagi isteri. So, masa beli belum jumpa lagi dia. I pasti mesti ada penonton kita nak tahu ni. Boleh bercerita tak sikit apa konsep sebenarnya ni, apa erti dia? Okey, konsep modern Soho Industrial ni dia lebih kepada New York punya vibe lah. Dia lebih kepada macam penggunaan bricks, penggunaan elemen simen, dia punya dia main pada warna lah dengan warna-warna kayu macam tu. Okey, tadi kalau kita tengok interior rumah ni, antara salah satu yang menarik perhatian I sebenarnya adalah ni. Frame besar kat belakang kat tempat dining area tu. Saya cakap tadi, macam dekat museum lah. Macam di custom macam di custom. Buat kat mana ni? Lepas tu rupa-rupanya saya baru dimaklumkan sebenarnya itu adalah gambar raya Betul, gambar raya tahun lepas. Gambar raya tahun lepas.
kita tangkap gambar. Lepas tu husband lah dia guna ChatGPT. ChatGPT. Untuk dia generate sahaja. Lepas tu husband guna Shopee, dia print out dan kita just tampal lah. Kalau ikutkan sebenarnya itu gambar apa, ilustrasi apa, anime ke apa ke? Yang tu ikutkan Dia konsep dia adalah drawing Van Gogh lah. Saya just So illustrate kalau dia. nak konsep tu kena search yang macam tu. Boleh. ChatGPT. Apa pun tak terfikir, boleh buat macam tu. Nampak seni dia tu. Nampak kreatif. seni. Dah jadi satu barang dekor dekat rumah. Tahniahlah Aiman dan juga Puan Ifah. Kalau kita untuk korang nak tahu tentang journey home decor rumah Aiman ni, anything tentang rumah ni, dia punya inspirasi dia semua, korang boleh pergi ke Instagram Aiman iaitu Okey. Instagram saya susah nak sebut, jadi tengoklah nanti dia ada letak. boleh. Baiklah, untuk sebarang idea ataupun usul, korang boleh pergi ke social media kami, House to Malaysia, dan jangan lupa juga untuk komen episod ini. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you. Datang.